Wih, Suzuki Frank lah weh. Luar dia memang handsome gila lah. Tu lampu dia. Suzuki. Tayar dia agak comel lah sebenarnya. Dia pakai saiz 16 tu. TV tayar bagus lah dia. Masuk kat dalam dia. Pintu dia agak dia ringan lah, ringan. Macam murah sikit. Tapi seat dia korang tengok ni. Nampak lembutnya. Okay, ni semua pakai materi yang berbeza. Lembut lah. Selesa. Dia bergerak-gerak Masya Allah. Dalam dia tak adalah sikit. Bergerak ni nice lah. Okay. Macam biasa dia tak ada auto parking, brake hold. Dia punya aircon on off, front rear dia mister. Sejuk panas, kipas, aircon, hazard light, steering wheel, cruise control, cancel letak, mode, volume tambah tolak, call, cruise control. Meter cluster dia aku suka. Walaupun bukan digital tapi analog yang cantik. Dia HUD, jam. Kalau kau nak off semua sekali stability ground, traction control. Dia tutup buka. Okay. Ini bahagian dalaman dia. Korang macam nice lah. Not bad lah. Ni aku. Dia kecil. Aku rasa dia lagi kecil daripada Kicks dengan Ativa. Tapi cantik lah. Nanti kursi dia lembut. Tengok belakang tu. Okay, korang tengok belakang ni. Okey juga weh. Depan tu dah maksimum lah. Masih ada ruang kaki lagi ni. Selesa lah. Bagi aku dia cukup selesa. Walaupun kecil, cukup selesa sebab seat dia lembut. Kau tengok dulu. Kemudian tengah-tengah dia adalah ruang juga. Berbanding dengan Kicks aku tu, ya Allah. Ruang tengah ni tension weh, tension. So yang ni better daripada Kicks. Okay, tengok ni ada ruang sikit. Selesa. Sebab kursi dia lembut. Aku suka kursi dia. Tapi sebenarnya macam agak menegak juga. Boleh adjust tak? Tak boleh weh. Angle dia memang macam ni je. Belakang kita tak boleh nak buka sebab bateri habis katanya. So sini je lah kita. Okay, ni dia punya ruang belakang. Ada boleh letak barang sikit tapi kat sini tak ada. Kosong. Yang ni aku suka ni. Boleh adjust ni. Mantap weh. Okay, Suzuki Frank Hybrid. Tolonglah. Best work. Aku tak nak beli. Belakang ni comel lah. Comel.